Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi di mana tempat kita improve diri. So hari ni aku dekat tempat yang sama macam video semalam. Sebab aku dah tak tahu nak shoot dekat mana. Sebab dekat mana-mana pun semua ada orang. Kat sini je. Biasanya kalau kat atas bukit ni tak ada orang lah. And hari ni dah berapa 22 Mei lah. Hari Khamis, esok dah Jumaat. Hari ni 22 Mei 2025, dah pukul 9 suku. Hari ni pun agak panas juga macam semalam. Tapi tak apa, kita teruskan buat konten demi menyebarkan manfaat dekat orang. So, apa aku nak cakap lah? Hari ni maybe aku nak bercakap pasal common sense bila kita berbual. Common sense bila kita berbual dengan member. Sebab aku amat titik beratkan benda ni lah. And aku banyak perhatikan benda ni dekat sekeliling aku. Yang mana common sense tu adalah bila kita tengah bercakap, bila kita tengah berbual, orang tu ataupun kawan kita main handphone. Aku rasa itu sepatutnya kita sendiri dah kena ada common sense untuk hormat apa yang orang cakap. Sebab aku rasa macam disrespectful gila lah kalau semasa aku bercakap dan especially semasa aku tengah meluahkan something, orang tu main handphone. Aku rasa macam benda tu agak tak ada common sense lah, tak ada adab, tak ada macam, dia lebih kepada tak ada common sense lah. Sebab benda ni kita boleh fikir sendiri kot. Kalaulah kita tengah meluahkan something kan, orang tu kena faham yang dia menyediakan masa untuk kita bercakap. Orang tu kena faham kita menyediakan masa untuk kita bercakap. Orang tu juga kena faham kita menyediakan ruang khas untuk dia untuk semata-mata kita bercakap. Tapi kalau masa kita bercakap and then orang di depan kita main handphone, aku rasa benda tu macam tak ada adab lah. Dia tak ada, mungkin agak macam kasar sikit kalau cakap tak ada adab. Dia macam tak ada common sense lah. Sebab kita kalau main handphone, kita akan ambil perhatian dekat handphone kita, betul tak? Kita mustahil lah kita akan multitask. Kalau kita tengah berbual, kita boleh main handphone sambil berbual. Itu mustahil lah. Itu memang tak memberi 100% perhatian, attention kepada orang yang kita tengah berbual tu. And aku sangatlah respect kepada orang yang faham benda ni. Sebab tak ramai tahu faham benda ni, and tak ramai yang sedar benda ni agak disheartening. Betul lah ayat aku. Benda ni agak, dia sampai boleh mengecilkan hati pihak yang kita berbual tu tahu. Contoh kalau kita tengah main handphone, contoh kalau kita tengah berbual, tak kisahlah sama ada dengan orang tua ke ataupun apa, dengan siapa-siapa, dengan budak-budak sekalipun, sambil kita main handphone, kita tak tahu sebenarnya mungkin itu dah mengecilkan hati pihak yang di hadapan. Sebab dia akan anggap yang kita tak nak ambil tahu pasal dia. Faham tak? Dia akan anggap kita tak kisah pun pasal dia. Sebab kita ambil attention dekat handphone instead of memberi attention dekat dia. Itu akan membuatkan dia rasa yang kita ni tak kisah pasal dia, tak ambil attention pasal dia, tak hiraukan langsung pasal dia. And that's why aku cakap benda ni agak kurang beradab and agak kurang ada common sense kalau siapa yang suka main handphone time berbual. Sebab yelah, aku selalulah hadap benda ni, and
aku rasa benda ni patut disebarkan sebab tak ramai yang sedar tau benda ni. Lagi-lagi di zaman digital, di zaman semua orang ada handphone, ada smartphone kat tangan, di zaman semua orang ada social media, semua orang attention dia dekat social media. And then bila kita have a conversation depan-depan, kita ambil attention pula dekat tempat lain. And then awareness ni sebenarnya memang tak ramai yang ambil awareness lah pasal ni. And aku harap korang yang tengok video ni ataupun aku sendiri, ni nasihat kat aku juga, kita semasa kita tengah berbual, semasa kita tengah bercakap dengan orang, janganlah ambil attention dekat tempat lain. Fokus full attention dekat orang tu, sampailah orang tu habis bercakap, sampailah habis conversation, barulah kita boleh nak main handphone ke ataupun nak attention dekat tempat lain ke. Sebab benda ni aku memang sangat particular lah benda ni. Walaupun orang tu dia orang yang biasa-biasa ataupun orang yang macam aku cakap tadi lah, macam kalau walaupun orang tu budak-budak, walaupun orang tu lebih muda daripada kita, walaupun orang tu kita nampak lagi macam kepandaian dia lebih kurang daripada kita, contohlah kan. Tapi tanda kita hormat dekat orang tu adalah kita memberi attention, kita memberi full attention kepada orang tu bila orang tu bercakap. Itu adalah tanda kita respect orang tu. Walaupun orang tu lagi rendah pangkat dia daripada kita, walaupun orang tu lagi muda daripada kita, tapi once kita bagi full attention dekat dia, that is the best adab yang kita boleh amalkan lah. Sebab yelah, sebab semua orang nak rasa dihargai tau. Semua orang nak rasa di apa orang kata, diperhatikan satu persatu apa yang dia cakap. Semua orang nak rasa macam ada attention. And then bila kita put attention dekat tempat lain, that's rude ah. That's tak ada common sense lah sebenarnya cerita kan. So aku harap korang dan aku juga sama-sama kita sedar benda ni, sama-sama kita ambil awareness pasal ni. Semasa kita tengah have a conversation dengan orang, jangan put attention dekat tempat lain, melainkan benda tu macam emergency. Contoh macam dapat call emergency ke apa ke. Tapi walaupun ada emergency sekalipun, kita still kena cakap dengan orang tu, kejap aku ada emergency call. Kejap aku ada nak tengok benda something ni. Kejap aku nak tengok handphone. Benda tu lagi bagi respect dekat orang yang kita tengah berbual tu. So aku harap apa yang value yang aku sampaikan ni bermanfaat untuk korang dan bermanfaat untuk aku juga. Sama-sama kita bagi full attention dekat orang yang tengah kita have a conversation, dekat orang yang kita tengah berbual, dekat orang yang kita tengah bercakap. Sebab this is the best adab aku rasa. Sebab benda ni akan membuat orang lain rasa lebih dihargai dan orang lain rasa lebih diperhatikan berbanding kita put attention dekat tempat lain kan. And aku tak tahulah kesahihan benda ni, tapi aku rasa benda ni Nabi sendiri pun ada amalkan, yang mana bila kita tengah bercakap dengan orang tu, kita kena pandang orang tu. Faham? Kita kena put attention dekat orang tu. Instead of put attention dekat tempat lain, Nabi sendiri ajar yang kita kena memalingkan badan kita dekat orang yang kita tengah bercakap. Nampak tak? Betapa adab bercakap dengan orang tu sangatlah dititik beratkan. Sebab benda ni memang, sebab kalau kita tak amalkan benda ni,
siapa tahu orang lain pun akan terasa dengan perbuatan kita kan. So sebab tu aku gelarkan ini adalah the best adab yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita lah. So aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku harap ianya bermanfaat untuk korang dan bermanfaat untuk aku juga. Sama-sama kita amalkan. Apa yang baik semua datang daripada Allah dan apa yang buruk semua datang daripada aku. Terima kasih dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tengok video aku yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Nama aku Awis. Bye-bye. Assalamualaikum.